Bintang. I hate kat Salah tempat lah. Bukit Bintang. Kampung Baru. Okay, hari ni kita target untuk bagi mungkin 20 orang. Okay, untuk kita pergi jalan daripada Syaukit sampai ke Masjid Jamek. Kita tengok siapa yang hari ni dapat rezeki. Ataupun korang boleh cari kita orang. Tiba. Nasi putih Ayam ni berapa? RM7 satu sen. Kalau yang Dengan sayur dengan sama harga. Ya. So, kita belanja akak ni 3 bihun. Tak apa tak? Tak apa. Serius. kita belanja akak ni 3 bihun dengan telur. Terima banyak tau. Alhamdulillah rezeki. Amin. Tak, tadi makcik tu cakap sebab saya meraihkan bihun dia habis. So dia cakap pagi ni memang dia doa untuk habis cepat sebab dia kena ambil anak dia sekolah rendah. Sebab abang sekolah menengah dia kena balik lambat. Biasanya abang sekolah menengah dia akan pergi ambil adik dia. So dia kata macam doa dia makbul hari ni. So dia rasa macam bungkus. So sekarang ni bihun ni tadi kita nampak macam ada pakcik tengah sampah-sampah kat sana. So kita try nak bagi kat sana. Okay, so kalau korang nak tahu, ni adalah Masjid Jamek Kampung Baru. Dia adalah salah satu junction, adalah salah satu masjid yang terkenal kat Kampung Baru lah kan. Sebab kalau korang nampak, masjid ni dia menghadap ke Menara Kuala Lumpur. Tada! Itu Menara 118 dengan Menara Kuala Kuala Lumpur. Lumpur. Betul lah. Nampak tenang di luar. Tapi sebenarnya kat luar sana tak tenang. Kampung Baru. Hemat kedua untuk orang datang ke KL, Kampung Baru. Tu kuih lapis. Itu saya panggil kuih lapis. Apa Menara Public Bank kan? Kita spot. Kita dah. Tak apa, kita dah 4 orang dah. Aku rasa kita habiskan bihun ni bagi dekat. Makan? Bukan. Habis ke? Dengan abang-abang sapu sampah area sini. Okay. So nanti baru kita pick up nasi putih makcik tu. Dan yang Di kita dataran. bawa ke Syaukit. Bye-bye. Okey. Boleh buat minum air. Ya. Okey, so sekarang kita dekat area Masjid Jamek. Area River of Life dekat belakang ni. Terus situ ada Masjid Jamek semua. So, misi kita yang seterusnya, tadi kita beli 10 nasi kan? Nasi putih daripada makcik tu kan? So ni, sekarang ni kita nak cari pula orang-orang sekitar sini yang mana kita nak bagi berkongsi pula rezeki kita. Dua bungkus lagi guys. So tinggal 2 bungkus lagi. Kita nak cari. Tapi sekejap gila ya. Kita tadi touchdown. Touchdown lah. Kita sampai tadi dah pukul apa? 9.30 tadi. 9.30 tadi kita nak gerak. 9.45 tadi kan. Kita sampai sini dalam 9.45. So sekarang dah pukul baru 20. baru 15 minit kita orang jalan untuk habiskan 10 bungkus nasi. Dah habis dah. Tinggal 2 je. Jadinya
itulah keadaan dekat KL ni, kita nampak macam tak banyak kan. Tapi sebenarnya setiap kali jalan tu macam every 100 meter ada. Tapi inilah yang kita cuba buat hari ni. Semoga macam Aunty tadi kan, dia jumpa. Saya pula yang nak nangis. Dah mati kan? Satu lagi. So kita tinggal satu je lagi guys untuk kita bagi dekat gelandangan ataupun orang-orang yang kita jumpa dekat sini. So kita try lah tengok balik kat belah sana tadi. Kok ada pekerja-pekerja sampah-sampah ke apa kan. Jom kita try cari. Okey. Okey. Aku happy lah pagi ni sebab aku jalan-jalan cari orang nak bagi-bagi makanan kan. Tak jumpa. Terus itu jadi seronok bila kita ingat balik few years back before COVID lah. Kalau pagi-pagi dengan jalan dia macam India ni, jalan tar, mesti kau jumpa ramai gila gelandangan. Tidur depan kedai lah, bawah jambatan lah, tepi LRT lah. So at first fikir senang ya task ni, beli makanan, pergi kat spot yang biasa kita pergi tu, jumpa orang, bagi settle. So tak, pagi ni pindah sampai 3 spot sebab nak cari gelandangan. Punyalah dah tak ramai gelandangan kat KL ni. It's actually good lah. So the last thing that we going to do dekat Bukit Bintang ni hari ni sebenarnya adalah kita tengah nak pergi trace balik. Tim kita tengah pergi beli makanan. So along the way kita try untuk bagi makanan 10 orang. Jom. Ada. Bila kita sapu angka, Kita sapu angka. Nak bagi makanan. Makan malam. Banyak sampingan. Amin. Nak buang kan? Okey. Air je. Ada nasi ya? Nasi sikit. Sekarang malam sikit. Makan. Pelupur dia senang guys. Dia cakap Cina guys, cakap Cina. Jom, ramai. Oh, Lagi. apa tu? Dia kena hoikan je guys. So kita bertanya bagi 10 bungkus nasi hari ni dekat Bukit Bintang. Okay. Kita bagi Saya orang ambil nasi buka. tapi sebenarnya tim kami tak makan lagi. Jom kita balik ke Auri. Kita settle down nanti kita makan lah ya. Lepas tu, apa kata tadi? Saifan eh? Ha? Saifan. Saifan. Aku mahu tu. Apa tu?